Lepas tu Thailand dah cakap. Okay. Apa? Indonesia. Indonesia, ya. Apa maksud ASEAN? ASEAN bermaksud Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Bilakah ASEAN ditubuhkan? ASEAN ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. Berapa banyak negara yang merupakan ahli ASEAN? Okay. Terdapat 10 negara ahli ASEAN. Negara manakah yang merupakan sebahagian daripada ASEAN? Negara ASEAN ada Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Laos, Brunei, Vietnam, Cambodia, Myanmar dengan apa? Filipina. Ya. Apakah matlamat utama ASEAN? Matlamat ASEAN adalah untuk mempromosi kerjasama politik dan juga ekonomi serta kestabilan serantau. Di manakah pejabat Sekretariat ASEAN terletak? Ada kat Jakarta, Indonesia. Apakah deklarasi ASEAN? Deklarasi ASEAN adalah dokumen yang menubuhkan ASEAN pada tahun 1967. Apakah sidang kemuncak ASEAN? Sidang kemuncak ASEAN adalah mesyuarat yang di mana pemimpin negara-negara ASEAN membincang isu-isu penting. Negara ASEAN manakah yang paling kecil dari segi keluasan tanah? Singapura, sebab dari segi keluasan tanah dia. Soalan terakhir, pada tahun berapakah ASEAN meraikan ulang tahun ke-50? Pada tahun 2017. Soalan dah dijawab, info pun dah jelas. Sekarang kita semua lagi faham tentang ASEAN, lain-lain negara tapi tetap satu semangat. Terus sebarkan semangat keterangkuman dan kemampanan, hormat dan perpaduan. Jumpa lagi nanti. Salam ASEAN.